tak cerita pasal dulu-dulu time zaman sekolah. I pergi sekolah, tak adalah, I just cerita pun. I rasa ada je yang macam I time zaman sekolah, time before I ada duit kan. Time sekolah menengah ha, Form 1 macam tu sampai darjah-darjah pun sama. Sakit mata tiba-tiba. If parut anda bertahu macam mana boleh. Ketiak putih, I memang genetik. I pun tak tahu. Memang genetik. Tak ada tips apa, ni tak ada pakai apa-apa. Pakai sabun je macam kekal badan dia tak. Sabun je macam biasa badan. Kalau nak putih maybe scrub lah kot. Tak apa buat laser. Ni shave je yang punya bulu ketiak hari-hari. 2 kali sehari. Nak dengar minyak kereta Umi ni selalu tak ada minyak tau. Sampai dah tinggal belakang E pun, kalau boleh jalan kan, mak Umi ni jalan je hantar pergi sekolah. Tapi kalau betul-betul tak ada minyak tu kan, pernah kereta berhenti berjalan sebab tak ada minyak kan. Lepas tu okey, kawan bayangkan kalau jalan kaki ni rasa 1 kilometer, sejam setengah macam tu lah baru nak sampai sekolah. Ni duduk flat tau, di luar dekat Rejang, flat di Serejang dengan family ni. Tu kira rumah yang daripada kecil sampailah ni yang berbesar, ni yang susah senang semua kat rumah tu. Lepas tu ni daripada flat bangun pagi macam biasa kan, 7 baru gerak sekolah. 7 pagar dah tutup kan ni. 7 gerak daripada rumah pagi-pagi tu pergi sekolah jalan kaki sebab minyak kereta tak ada. Dulu ni kalau tak pergi sekolah kena bantai. Kalau ni tak nak pergi sekolah, gunalah buatlah alasan demam ke, badan panas ke kan. Dan tu form 1 yang jalan kaki daripada rumah sejam setengah tau. Ni seorang-seorang. Kadang-kadang yang Alila yang Alila tak pernah lagi jalan kaki berdua. Lila pun pernah jalan kaki tapi kita tak pernah jalan kaki berdua. Kamu pandang rumah siapa? Rumah kita orang lah. Tapi dulu dia sekolah dekat Seksyen 2 masih maju. Kena bantai kaki barai. Tak ada, aku yang bantai orang. Flat mana? Dia Serejang, PPR dia Serejang. Saya membesar di situ. Kalau korang nak tahu. Tak nak tahu sudah. Korang ni kenapa?